diberi persamaan kuadratik, P ialah pemalar. Cari nilai P jika satu daripada punca persamaan ialah negatif 2. So, gantikan negatif 2. 3 darab negatif 2 square tambah P darab negatif 2. Tolak P sama dengan kosong. 12 tolak ini ialah 4 sama dengan 2. P sama dengan 2. Okey, settle. Hasil tambah punca ialah yang ini. So, dia punya sum of root itu ialah hmm, 1/3. Hasil tambah ialah 1/3. Pada masa yang sama, dia punya A ialah 3, B ialah P. So, dia punya sum of root ialah negatif B per A, iaitu negatif P per 3. So, negatif P per 3 ialah 1/3. So, P ialah negatif 1. Okey, settle.